topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan jihad Islam, perbezaannya dengan kumpulan yang berfikiran terorisme. Jadi ini berentetan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun sedar, pada April bulan lepas kita ada satu fatwa yang mengejutkan satu dunia daripada Kesatuan Ulama Sedunia yang menyebutkan tentang wajib keluar jihad di Palestin. Jadi fatwa ini perlu diperhalusi kerana kita tengok di media sosial ada kelompok-kelompok ataupun orang-orang tertentu yang offer, siapa nak pergi kami akan tanggung yuran atau tanggung tiket penerbangan dan sebagainya, sehingga perkara ini perlu kepada penjelasan. Ketika fatwa itu keluar, adakah bermaksud semua orang yang kata nak pergi jihad di Palestin? Kita tak ada masalah untuk jihad di Palestin, kita pun kalau boleh nak pergi, tapi kena ada ilmunya supaya kita tidak salah anggap ataupun salah faham sehingga boleh terjadi yang kita pergi itu bukan pergi jihad tapi lebih kepada menyertai kumpulan teroris. Ini yang kita takutlah. So pada hari ini kita akan bincangkan apakah itu jihad Islam, dan kita nak beza dengan kumpulan teroris ataupun pemikiran terorisme. Jadi untuk perbincangan kita hari ini, kita ada dua orang tokoh yang tidak asing lah di Masjid Hasanah ni. Yang pertama panel kita Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Daripada Mesir baru sampai petang semalam lah. Belum balik rumah lagi. Tak balik rumah lagi. Daripada Mesir musafir sambung ke sini. Ada sambung. Masya-Allah. AJK Fatwa Negeri Perak. Dan bertuahnya kita ada lagi AJK Fatwa Negeri Pahang, Dr. Abdullah Jalil. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Doktor daripada Tunisia ke Algeria ke apa ke? Tak ada di Malaysia. Alhamdulillah. Okey, untuk kita memendekkan masa, oleh kerana ni forum, kita akan ada 4 soalan yang saya janji pada tuan-tuan insya-Allah selewat-lewatnya pukul 9. Ataupun saya tukar baliklah sekurang-kurangnya pukul 9. Rasa macam tak cukup je masa. Kita jemput AJK Fatwa kot kan Ustaz ya? Macam tak cukup ya. Jadi kita akan buka 4 soalan. 2 soalan untuk panel pertama dan 2 soalan untuk panel yang kedua. Kemudian kalau ada yang terbuku di dalam hati, tersemat dalam minda nak tanya soalan, insya-Allah kita akan buka setelah habis 4 soalan insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau ada nak soalan tu boleh terus tanyalah, tak perlu tulis kot. Jadi kalau nanti saya buka yang nak tanya soalan boleh bersedia di depan untuk tanya soalan. Jadi soalan yang pertama ni untuk Ustaz Engku sebagai panel pertama. Kita tahu jihad adalah satu ibadah suci, ibadah yang diberikan ganjaran yang sangat besar. Kalau kata kita ni nak masuk syurga sebab apa? Sebab nak masuk syurga terlepas daripada api neraka. Habis dalam syurga ada apa? Dia tak kira dah emas ke belian ke, yang dia kira bidadari. Kan? Jadi bidadari untuk orang yang mati syahid jihad fisabilillah ni lebih daripada orang yang mati biasa. Maknanya lebihnya amalan jihad fisabilillah. Tetapi apa yang kita nak faham di sini? Apakah maksud jihad dalam Islam dan syarat untuk dikatakan perjuangan itu dikatakan sebagai jihad? Silakan Ustaz Engku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Moderator Al-Fadil Ustaz Hafiz Za'farani, Ustaz Hazza, dan yang saya hormati
sahabat dan guru saya Dr. Abdullah Jalil hafizahullah taala, seterusnya kepada semua muslim-muslimat, asatizah, para ulama, para ilmuwan, muslimin muslimat yang hadir dalam forum khas pada malam ini yang memfokuskan tentang jihad berbanding dengan terorisme ataupun keganasan. Jadi untuk round yang pertama, yang mana setiap soalan saya difahamkan sekitar 15 minit ya, kami diberikan masa, iaitu tentang makna jihad ya. Jihad kalau dari segi maknanya kita boleh lihat makna dari segi bahasa dan juga makna dari segi istilah. Dari segi bahasa daripada perkataan jahada yujahidu ya, atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'al, yang menunjukkan perbuatan yang dari dua arah ya. Sementara kalau kita ambil huruf yang tiganya, jahida itu boleh bermakna juhdu, iaitu keupayaan ataupun kemampuan, ataupun boleh juga bermakna jahdu, iaitu kesukaran, kepayahan. Dan memang bila sebut mujahadah ataupun disebut jihad ini ada mempunyai elemen kesukaran dan juga kepayahan. Kalau kita lihat dari segi bahasa, secara asasnya jihad ini adalah istifraru ma fil wus'i wa taqati min qaulin aw fi'lin. Maknanya kita memaksimumkan apa yang ada dalam keupayaan dan tenaga diri kita, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Dalam tafsir Naisaburi, jihad dari segi bahasa dikatakan bazlul majhud fi husulil maqsud. Maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Dan dalam Hasyiah Al-Jamal Al-Jalalain dikatakan jihad itu adalah as-sabru ala syiddah, iaitu kita bersabar mendepani kesukaran. Wa qad yakunu fil harb, boleh jadi kesukaran itu didepani ketika dalam perang. Wa qad yakunu fin nafsi, ada kalanya kesukaran itu dalam diri kita sendiri. Bahkan ada yang namanya jihad nafsu ya, kita melawan hawa nafsu kita yang buruk. Sementara dari segi istilah, saya lihat mungkin secara ringkas kita boleh bahagikan kepada makna jihad yang umum dan juga makna jihad yang khusus. Dua-duanya adalah makna istilahi. Kalau makna yang umum adalah bazlul wus'i fi ta'atillah, kita berusaha kemampuan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jihad sebegini luas. Boleh jadi jihad ilmu ya, iaitu orang itu sebab menuntut ilmu ni satu perkara yang sukar ya, yang tak kena dengan selera nafsu kita ya. Sebab itulah Nabi SAW memberi galakan orang yang menjalani satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan untuk dia ke syurga ya, kerana bukan senang. Merakumi juga jihad nafsu, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan daripada 4 yang mengganggu seseorang menjadi ahli ibadah: dunia, manusia, syaitan dan nafsu. Nafsu yang paling susah sekali. Kemudian ada yang namanya jihad dalam bentuk amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh dengan yang baik dan mencegah daripada mungkar, dan mungkin dalam bentuk jihad politik, jihad ekonomi dan sebagainya. Sementara jihad secara makna khusus mungkin ada pelbagai definisi, tetapi secara ringkas kita boleh takrifkan sebagai qitalul kuffar li'ila'i kalimatillah, iaitu memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk meninggikan kalimah Allah. Jadi di situ kalau kita lihat, kalau dari segi undang-undang, tapi itu dalam kes jenayah lah ya, dia ada dipanggil actor serious dan juga mens rea. Dia ada perbuatan dan dia ada mental state. Dalam Islam, supaya sesuatu itu dinilai sebagai ketaatan di sisi Allah, juga ada dua elemen: elemen zahir perbuatan dan elemen hati ya. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat, hanya saja amalan itu dinilai berdasarkan niat. Tapi ada orang bagi alasan dia buat benda ni kerana Allah Ta'ala. Ada kalanya dia bom tempat awam pun kata dia itu kerana Allah ya. Yang bunuh polis di Ulu Tiram tu pun dia kata dia buat tu kerana Allah. Itu adalah ada elemen yang kedua,
iaitu perbuatan itu mesti patuh syariah. Kalau niat sahaja kononnya itu baik tetapi caranya itu melanggar hukum, maka itu tidak ada nilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh bandingkan dengan istilah yang dikatakan sebagai terorisme ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai irhabiyah. Di sinilah berlaku tuduhan terhadap agama Islam, mengatakan Islam ini adalah agama yang irhabi. Islam ini adalah agama keganasan, ya? Dan bahkan nama Islam itu sendiri menunjukkan keamanan, ya? Menunjukkan penyerahan dan juga menunjukkan keamanan. Mereka menyalah persepsikan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhiril ayah. Ya. Ini perintah daripada Allah Ta'ala, ya. Fa'il amar, wa'iddu, hendaklah kamu sediakan lahum, iaitu bagi mendepani musuh-musuh, mastata'tum, apa yang sekadar kamu mampu, min quwwatin, dari kekuatan. Kalau di zaman Nabi SAW dikatakan kekuatan ini adalah senjata memanah, ya. Dia katakan al-romyu itu adalah kuwah. Jadi kita boleh kiaskanlah di zaman kita ni mungkin peluru berpandu, mungkin perkara-perkara yang ada persamaan dengan memanah di satu masa dahulu, dan juga itu kuda-kuda perang. Dan boleh juga kita kias di zaman kita mungkin kata kebal atau apa, peralatan perang kita kena sediakan. Apakah tujuan dia? Turhibuna bihi aduwallah, menggerunkan dengan persediaan kita itu bila musuh melalui risikan mereka, mereka tahu kita mempunyai kekuatan tentera yang baik, mereka tidak akan sewenang-wenangnya menyerang atau mendatangkan ancaman kepada kita. Itu maksudnya turhibun di situ. Jadi kalimahnya sama. Arhaba yurhibu irhab. Oleh kerana kalimah yang sama inilah, maka ada segelintir yang nak memberi imej buruk kepada Islam. Dia tengok dalam Quran sendiri pun suruh kita itu irhabi. Kita itu jadi pengganas. Padahal bukan maksud irhab dalam Quran itu sebagaimana maksud terorisme yang difahami sekarang. Maksud Al-Quran itu biar kita tu ada kekuatan, jadi peperangan dapat dielakkan, ya, kerana orang tidak berani mengendangkan kekuatan yang ada pada orang Islam. Sementara keganasan, ya, saya ambil daripada beberapa definisi, ya. Misalnya terorisme dalam bentuk yang paling luas adalah the use of violence against non-combatants, ya, menggunakan kekerasan kepada orang yang bukan berperang, ya, non-combatants, bukan tentera, to achieve political or ideological aims, untuk mencapai tujuan politik ataupun ideologi. Kalau kita ikut takrif moden ini pun jelas di dalam syariat Islam jihad bukan terorisme. Kerana dalam siapa yang belajar tentang hukum hakam jihad, tidak boleh orang itu pergi menyerang orang yang tidak berperang. Sebab itu orang-orang yang beribadah di rumah ibadah mereka tidak boleh diserang. Kaum wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, mereka tidak boleh diserang. Bahkan Nabi SAW pernah mengkomplain apabila baginda melihat seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan. Nabi SAW mengatakan tidak sepatutnya dilakukan demikian. Jadi by modern definition pun, hukum akam Islam menjadikan jihad dalam Islam bukan terorisme. Saya ambil lagi definisi yang dibuat oleh FBI, ya. FBI ada define terrorism, domestic or international, as the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government or civilian population in furtherance of political or social objectives. Kan ada elemen dekat situ unlawful. Maknanya dia menggunakan keganasan ataupun kekerasan secara yang tidak mengikut undang-undang terhadap diri ataupun harta benda untuk mengancam sesuatu kerajaan ataupun penduduk awam demi mencapai tujuan dia. Jadi dalam Islam, jihad itu perlu kepada peraturan, ya, perlu kepada syarat-syaratnya. Jadi ada 4 minit baru cerita tentang takrif, jadi saya lompat terus kepada syarat, ya. Baik, syarat, kalau kita sebut syarat dalam Islam ini biasanya akan merujuk kepada 2 perkara. Pertama, syarat wajib.
Dan yang kedua, syarat sah. Ada kalanya overlapping. Syarat wajib itu juga adalah syarat sah, ada kalanya berbeza. Syarat wajib lain, syarat sah juga lain. Contohlah misalnya Islam adalah syarat wajib solat dan juga syarat sah. Kalau orang kafir dia buatkan perkara-perkara solat tidak sah. Tapi ada syarat sah bukan syarat wajib. Misalnya tutup aurat. Tutup aurat itu tak mesti kita tutup aurat kita wajib solat. Tetapi kalau tak tutup aurat maka solat tidak sah. Jadi saya nak fokus sekarang ini menerangkan kepada syarat wajib dan syarat sah jihad, ya, supaya kita tidak keliru. Dan mungkin syarat sah jihad itu ada kaitan dengan persoalan fatwa yang terbaru ini. Baik, syarat wajib jihad secara umumnya ada 7 yang disebut oleh para ulama. 3 itu syarat umum kepada mana-mana ibadah dalam Islam, iaitu beragama Islam, berakal dan baligh. Ini syarat umum. Kemudian ada syarat merdeka bukan hamba, ada syarat lelaki bukan wanita. Ini syarat umum, ya. Ada masa berubah. Misalnya kalau dalam keadaan negara Islam diserang misalnya, mungkin syarat-syarat ini gugur. Tapi ini syarat umum dia. Dan juga orang itu selamat daripada penyakit. Contohnya kalau orang itu buta, ya, cacat yang tidak membolehkan dia berperang, maka tidak wajib. Dan juga dia ada nafkah. Ini cerita zaman jihad itu secara sukarela. Jadi kalau dia tak ada belanja untuk pergi berjihad, tak wajib. Tapi kalau belanja itu sudah ditanggung misalnya oleh kerajaan di zaman kita ni, tentera dibayar dan sebagainya, mungkin ada perbezaan. Baik, yang itu mungkin kita boleh bayangkan. Cuma yang syarat sah ini yang setengah orang, yang bila dia ada semangat jihad, dia tidak pergi kepada ilmu. Sedangkan setiap amalan itu dia berdu kepada ilmu. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima. Bahkan boleh jadi maksiat, dia sangkakan taat. Seperti yang bom bunuh orang Islam, ya, dan sebagainya, dia sangka itu jihad, padahal itu adalah satu perkara yang maksiat. Baik, syarat sah jihad ini berarti apa? Kalau tidak dipenuhi syarat ini, jihad itu sebenarnya bukan jihad. Dari segi syarat ia bukan jihad. Baik, yang pertama adalah mestilah ikhlas. Ini syarat ni kita tak tahu, tetapi Nabi SAW tahu. Pernah Nabi SAW bagi tahu kepada orang yang dikatakan orang ini masuk syurga kerana dia mati dalam peperangan. Tapi Nabi SAW memberitahu pada sahabat, orang ini finnar, kerana dia berjuang bukan kerana Allah, dia berjuang kerana lain. Tapi untuk kita yang tidak diberi tahu oleh Allah Ta'ala, kita tengok zahir saja. Yang kedua adalah mestilah ada kekuatan yang mana secara berat sangkaannya boleh mengalahkan musuh. Kita boleh ambil panduan daripada surah Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66, yang mana Allah sendiri memberi gambaran kekuatan tu realiti kena ambil kira. Asalnya Allah SWT mengatakan, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada 20 orang Islam yang sabar, mengalahkan 200. Maknanya pada ketika itu, kalau ada 20 macam itu, dah boleh kerajaan isytiharkan jihad untuk menentang tentera yang 10 kali ganda. Tetapi ayat seterusnya Allah Ta'ala berfirman, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah dah ringankan. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu umat Islam tu sudah ada kelemahan, maka Allah ubahkan kota itu, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Dia dah jadi 1 lawan 2. Tadi 1 orang Islam lawan 10. Sekarang Allah sendiri bagi gambaran, oleh kerana sudah ada kelemahan, maka dikurangkan kota itu. Kalau ada 1 boleh lawan double. Maka ini kena diambil kira oleh pemerintah. Sebelum pemerintah itu mengisytiharkan jihad, mereka kena ambil kira dari segi kekuatan. Yang ketiga, janganlah dijangkakan jihad yang diisytiharkan itu mendatangkan kerosakan yang lebih besar berbanding sekiranya tidak berjihad. Sebab kalau kita lihat jihad apapun, jihad ilmu, jihad nafsu, jihad amal ma'ruf nahi munkar, semuanya berorientasikan kemaslahatan, kebaikan. Maknanya jihad ni bukan objektif, tapi jihad adalah wasilah, jalan untuk mencapai kebaikan.
Kemudian yang keempat, izin daripada pemerintah. Maka tidak ada jihad yang sah dalam Islam tanpa izin daripada waliul amri. Itu yang ramai tak perasan Mungkin. Jadi bila kata waliul amri, dia bukannya NGO, dia bukan seperti ISIS, satu kumpulan tertentu yang dia declare, bukan. Kalau di zaman adanya khilafah, maka khalifah yang akan isytiharkan jihad, dan di zaman tidak ada khalifah, maka pemerintah setempat, misalnya di negara kita, yang diberi kuasa untuk isytiharkan to declare war adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi kita kena ambil kira syarat ini supaya jihad itu sah. Dan yang kelima adalah supaya yang dikatakan syiar jihad itu jelas, bukan declare dalam keadaan tak tahu siapa di belakang. Kan masa ISIS tu kita pun tak tahu propaganda daripada siapa, bahkan ada maklumat menunjukkan mungkin creation of the US dan sebagainya, macam-macam, tak jelas. Dan kejelasan jihad itu biasanya hanya boleh didapati apabila ia diisytiharkan oleh waliul amri, oleh pemerintah. Wallahu alam, mohon maaf atas masa yang terlebih. Okey, kita dah faham lah maksudnya, apa maksud jihad sebenar. Ada jihad dengan makna umum dan ada yang makna khusus. Cuma perbincangan kita pada hari ini adalah jihad dengan makna khusus, iaitu kita keluar tu lah, yang pergi jihad fisabilillah, peperangan tersebut. Jadi bila sebut peperangan, untuk berlaku peperangan di luar negara atau dalam negara, untuk dikatakan jihad tu syarat yang antara yang ramai yang terlepas pandang adalah perintah ataupun izin daripada pemerintah oleh amri.